Kebenaran tanpa visa selama 90 hari untuk warga Cina yang berada di Malaysia dilanjutkan untuk tempoh 5 tahun lagi, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution. Saifuddin berkata, daripada 31 perjanjian persefahaman MOU yang dimeterai ketika lawatan Presiden China ke Malaysia minggu lalu adalah berkaitan perkara tersebut. Tambah beliau, kita lanjutkan untuk 5 tahun ke depan dan sejurus tamat 5 tahun, opsinya adalah kita sambung lagi 5 tahun, iaitu tempoh 90 hari keberadaan rakyat mereka di negara kita sebagai pelancong. Dan mereka pun reciprocate, timbal balas yang sama juga pada kita. Tambahnya, berdasarkan perkiraan Kementerian Pelancongan, setiap pelancong Cina membelanjakan sehingga RM7,000 ketika berada di Malaysia. Jadi, bila kita hitung balik dari segi jumlah ketibaan, ternyata ia adalah satu formula yang boleh merangsang sumbangan ekonomi dengan segera dan impaknya besar, kata Saifuddin.